Nasihat Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Tuan Nur Hisham Hussein. Apa yang beliau katakan tadi itu adalah supply chain. Kita selalu katakan supply minyak ni kebanyakan orang ingat cuma minyak petrol dan minyak diesel. Dari satu tong barrel tu pelbagai kegunaan untuk kehidupan kita seharian, iaitu based on petrol, chemicals and all that. Kerana dengan apa yang telah berlaku dekat Asia Barat tu, ia akan menjejaskan penghasilan barang-barang yang kita guna dengan kehidupan seharian kita. Dalam krisis bekalan, anda tidak boleh berbelanja untuk keluar daripada krisis ini kerana wang tidak mampu membeli barang yang sememangnya tidak wujud. What we can do for the nation itself, awareness. At least tuan-tuan dan puan-puan tahu, this is reality.